Saya minta maaf, saya bukannya nak menyalahkan, nak memburukkan, tidak. Saya bukan nak memburukkan, tidak. Cuma saya sebelum ni kalau kata apa-apa posting pasal rugby dekat Malaysia ni, saya tak pernah pun masuk campur. Memang tak pernah komen. Tapi isu Baldi ni saya pernah berkongsi dengan besar jugalah. Bila saya nampak tim bermain di Piala Agong masih lagi pakai baldi untuk mewai ke dalam padang, dan baldi okey lagi. Plastik yang berisi ais. Saya minta maaf, saya bukannya nak menyalahkan, nak memburukkan, tidak. Bila kita dah sampai tahap Piala Agong adalah satu level yang tertinggi lah di Malaysia lah. Saya bukan nak memburukkan, tidak. Cuma saya cuba bagi pandangan terpulang kepada tuan-tuan di luar sana yang membawa pasukan masing-masing. Cuba contohlah macam Bali tadi kita bawa botol carrier tu. Botol carrier tu saya rasa tak berapa mahal pun. Menampakkan satu image yang kita berada satu tahap yang terbaik lah. Jadi perlulah ada sedikit perubahan yang kita boleh buat untuk menampakkan image sukan rugby kita ni setanding di luar.